Korang tengok ni, geram anak asyik cakap bahasa Indonesia. Ya, sebagaimana video kami sebelumnya bahwa ada orang sebelah yang mengusulkan, jika ada anak-anak mereka yang suka berbahasa Indonesia, maka disarankan untuk dikirim dan pindah ke Indonesia. Dan di sisi lain, di pertengahan tahun 2026 ini, Dewan Bahasa di sebelah kembali menyerukan agar urusan resmi kenegaraan wajib menggunakan bahasa Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP menyeru semua pihak berkepentingan agar mengutamakan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam setiap sesi libat urus berbanding menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggeris. Tegas Ketua Pengarah DBP Dr. Hazami Jahari, tanggungjawab memelihara serta memartabatkan bahasa Melayu bukan terletak kepada DBP semata-mata. Sebaliknya merupakan tanggungjawab bersama seluruh rakyat negara ini. Tambahnya, DBP tidak menghalang penggunaan mana-mana bahasa oleh individu, namun penekanan wajar diberikan kepada penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi selaras dengan perkeliling penggunaan bahasa yang telah diwartakan. Tapi dalam urusan rasmi, dalam majlis rasmi kerajaan, pemaparan-pemaparan di tempat awam ataupun dalam mesyuarat ataupun dalam penyediaan dokumen, wajib bagi seorang pejabat awam, khususnya jabatan agensi kerajaan, menggunakan bahasa kebangsaan. Dan kita lihat sesuatu yang sungguh pelik dan pada saya sangat luar biasa ialah di negara kita, saya bagi contoh yang mudah. Saya perlu bercakap perkara ini kerana dah 70 tahun DBP lahir. Satu majlis rasmi kerajaan dihadiri oleh anggota jabatan kerajaan yang faham dan menggunakan bahasa kebangsaan. Dan tak ada seorang pun orang luar di antara bangsa kan. Tapi mereka tetap menggunakan bahasa bercampur termasuk penggunaan bahasa asing seperti bahasa Inggeris. Apa maknanya ini kan? Apa maknanya? Bahawa dalam situasi rasmi, kita kena patuh kepada penggunaan bahasa kebangsaan yang baik betul sebagaimana ditetapkan dalam perkeliling dan jelas sekali saya sebutkan Dr. Prof. Rama ada sebut tentang aspek bahasa rasmi kita ialah bahasa kebangsaan, bahasa Melayu. Maknanya semua urusan rasmi mesti menggunakan bahasa kebangsaan. Kerajaan merupakan penggerak utama sesebuah negara. Merekalah yang merangka dasar. Merekalah yang menggubal undang-undang. Dalam konteks bahasa Melayu, peruntukan undang-undang yang digubal sebenarnya dikuatkuasakan melalui pemerintah di sesebuah negara. Kerajaanlah yang sedang memerintah sesebuah negara. Banyak undang-undang yang meletakkan status bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan wajib digunakan dalam pelbagai sektor, pelbagai bidang, pelbagai institusi. Namun, sayang 1000 kali sayang, di manakah penguatkuasaan undang-undang berkaitan dengan bahasa Melayu di negara kita? Terdapat peruntukan jelas dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 152 yang meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, seterusnya sebagai bahasa rasmi di negara kita. Adakah bahasa Melayu digunakan sepenuhnya dalam semua urusan rasmi? Tepuk dada, tanyalah selera. Kita sendiri tahu masih ada urusan rasmi yang tidak menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Ya, sepertinya urusan bahasa kenegaraan di sebelah yang berlabel Melayu ini belum kelar-kelar. Dan kita pun dapat menilai bahwa mereka sedang gelisah dengan kondisi bahasa kenegaraannya. Hal itu bisa diperhatikan dengan unggahan dari warga sebelah yang berusaha untuk melarang anak-anak maupun orang muda di sebelah untuk tidak menggunakan bahasa Indonesia. Namun makin dilarang makin banyak yang berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Okey, sekarang ni saya tak faham. Memang salah kita nak pakai bahasa Indonesia. Korang tengok ni, geram anak asyik cakap bahasa Indonesia. Wanita ini suruh nyanyi lagu negara aku setiap kali tersasul. Biar reti sayang negara sendiri. Ya doh, budak-budak zaman sekarang kuat sangat weh. Tengok konten Indonesia lagi-lagi dekat tahu butang merah tu, YouTube tu. Aku kan, ya pak, baik kak. Ya pengen sekali. Tapi jujurlah, aku pun ada juga tengok konten Indonesia ni. Lagi-lagi kat YouTube tu dia buat short film yang kartun tu. Rasa macam, aku tak tahu lah apa tarikan. Maybe sebab alunan bahasa dia ataupun, yelah, aku pun tak tahulah. Jadi kamu kena pandai membezakan antara bahasa Malaysia dan bahasa apa? Indonesia yang selalu kamu nampak di mana? Di mana kamu selalu nampak tu? Di TikTok. Jadi macam mana cara membezakan adalah yang pertama, kalau kamu rasa kamu tidak pasti itu bahasa Melayu kah
bahasa Malaysia kah atau bahasa Indonesia, kamu tanya kepada siapa? Cikgu. Kalau bukan dengan cikgu, boleh tanya kawan-kawan, ibu bapa ataupun adik-beradik kamu, kakak abang. Kemudian yang kedua, kamu kena selalu membaca buku cerita dalam bahasa Malaysia supaya kamu dapat membezakan mana satu bahasa Malaysia dan mana satu bahasa apa? Indonesia. Kurang-kurangkan melihat video yang dalam bahasa Indonesia. Kan ada bahasa lain, bahasa Inggris. Adakah bahasa Malaysia tu di dalam TikTok? Tahun lepas, akhir tahun, ujian akhir tahun, ramai sangat yang pelajar yang selitkan bahasa ataupun perkataan-perkataan Indonesia dalam karangan terutamanya. Tak boleh menggunakan bisa perkataan bisa itu ke dalam karangan kamu terutamanya. Tak boleh selitkan bahasa Indonesia. Tolonglah jangan terpengaruh. Hanya ada bahasa Melayu, kita ada BI, kita ada bahasa Tamil, kita ada bahasa Cina. Kita tak ada pun bahasa Indonesia dalam SPM. Jangan terpengaruh. Kamu duk tengok TikTok lah, kamu tengok YouTube lah, semua translate dalam bahasa Indon menyebabkan kamu tu terpengaruh dengan bahasa Indonesia. Kita bahasa Malaysia, bahasa Melayu Malaysia, bukan bahasa Melayu Indonesia. Jadi tahun lepas ramai sangat yang menggunakan bahasa-bahasa Indonesia selit dalam karangan. Tahun ni cikgu warning awal-awal, kalau kamu rasa kamu tu terpengaruh dalam percakapan lah cakap Indonesia, kenapa perlu cakap bahasa Indonesia? Cakap bahasa Melayu kita. Cakap bahasa Malaysia. Tulis dalam karangan jadi salah. Efek dia apa? Apa kesan dia? Markah kamu. Jadi jangan, kalau kamu rasa kamu mudah terpengaruh, tak payah tengoklah translate dalam bahasa Indonesia. Tukarkan kepada bahasa Inggeris, okey pula. Sebab kita ada subjek bahasa Inggeris. Boleh kamu perbaiki bahasa kamu, bahasa Inggeris kamu. Boleh, tak ada masalah. Ini guna bahasa Indonesia. Sama juga kalau kamu balik dekat rumah, tengok adik-adik kamu yang sekolah tadika dan sebagainya kan. Guna bahasa Indonesia. Tengok TikTok, tengok YouTube. Translate dalam bahasa Indonesia. Lepas tu cakap, tengok itik. Bebek. Adik kamu masuk tadika, masuk ke prasekolah contohnya, masuk ke sekolah rendah, ada latihan kan, dalam buku latihan ada gambar itik, lepas tu dia suruh tulis apa kan. Adik kamu akan tulis apa bila tengok gambar itik? Dia akan tulis bebek. Tolong. Bagi tahu mak kamu, siapa yang anak-anak yang selalu tengok, adik-adik kamu tu yang selalu tengok translate dalam bahasa Indonesia, tolong tukarkan. Tukarkan kepada bahasa Inggeris ataupun bahasa Malaysia. Faham tak? Ini peringatan awal cikgu bagi tahu kepada kamu supaya kamu tak lakukan dalam karangan dan juga dalam peperiksaan nanti. Jika cikgu dapat kesan ada lagi pelajar yang tulis macam tahun lepas, awas kamu. Ya, bahasa Indonesia tengah mengalami ekspansi pesat di luar negeri, didukung statusnya sebagai bahasa resmi ke-10 di Sidang Umum UNESCO pada tahun 2023. Dan sebagaimana video kami sebelumnya, kondisi bahasa Indonesia di negara tetangga dapat dikatakan berkembang pesat. Selain keberadaan WNI yang bekerja di Malaysia, ribuan konten-konten Indonesia di media sosial maupun melalui film dan lagu-lagu menjadi salah satu media pengembangan bahasa Indonesia di luar negeri terutama di negara tetangga ini.